Hai guys, ini lagi satu projek. Mau potong pokok dekat Merdeka Garden Ipoh. Okey. Ini sekarang kita sudah start. Jom. Ni pokok. Masalah kena kabel dengan toilet punya main wall sudah sangkut. Ya, akak sudah pergi kasih picah tu main wall. Sebab itu owner panggil potong. Fendi. Tengok. Sekarang kita naik skylift mesti mau pakai banyak safety. Inilah saya punya kawan. ST Crane. Siapa-siapa nak mau pakai skylift boleh kontak sama dia. Angkat nombor. Kasih dia main nombor. Nah, mau jangan pergi naik. Ini dia. Boleh kontak sama dia. Dia punya servis bagus. Kita kadang-kadang buat projek. Okey. Kita akan sekejap kasih settle ini pokok. Nah, dalam setengah hari ya. Okey ya. Saya pakai ini kasih habiskan ni pokok. Okey. Kita dalam 4 jam sudah siap. Ada 4 jam tak? Ada Confirm Dekat 5 jam, 1 jam orang sudah makan. Okey, kita sudah siap. Siapa-siapa nak potong pokok yang besar-besar macam mana pun kita boleh buat. Betul tak? Boleh buat tak? Confirm boleh Okey. Fendi, lain kali ada projek besar boleh potong pokok kan? Okey, siapa-siapa nak boleh kontak kita. Ini Fendi ada, semua boleh siap. Wah.